Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ada channel saya. Hari ini hari Khamis 13 hari bulan Februari 2025 Masehi bersamaan dengan 14 Syakban 1446 Hijrah malam ni nisfu Syakban lah. Sebab maghrib nanti masuk pada 15 Syakban lah. Nisfu Syakban separuh bulan Syakban. Seperti biasa tradisi sambut nisfu Syakban lah. Di masjid dengan surau. Sekarang ni pukul 5.44 petang. Sebiasa video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi lepas pada buat aktiviti petang tu. Lepas pada balik pasal malam tu. Lepas klik balik pasal malam tu terus balik ke rumah sekejap. Lepas tu sembahyang maghrib di rumah. Lepas tu saya pergi ke masjid lah. Untuk sembahyang isyak sana. Tapi betul ada, lepas tu ada biasalah hari Rabu malam kami tu ada kuliah maghrib berkitab. Lepas tu selepas tu ada orang ajak gua tu pula. Ada orang ajak buat tahlil pula rumah dia. Mati mari dulu tu. Lepas tu pergi tu. Tak masuk akhirat lah tu. Tu saya pergi ke rumah dia buat tahlil. 2 kali jamu lah. Di situ. Lepas pada tu saya kebetulan saya pergi ke Dafikri tu saya tak ramai orang di surau tu. Saya pun tak tahu menahu apa kerjaannya. Lepas tu saya pun pergi ke tu lah. Pergi ke mana? Saya pun terus pergi tu punya baru tahu lah. Punya tu ada miss call daripada Dafikri. Rupanya ada mesyuarat parti. Mesyuarat agung tahun dia parti pas untuk cawangan pada buah lah. Dalam mesyuarat tu untuk memilih ni dah pengurusi tetap ketua cawangan selesai dah. Pengurusi tetap sudah terlantik dah. Timbalan tu siapa dia? Ada dah dilantik dah. Dah lantik dah tak timbalan naik pengurusi tetap asal lantik dah. Timbalan tak ingat. Cuma pengurusi tetap tu nak dinaikkan dia tadi dilantik dah lah. Lepas tu ketua cawangan kekal sedia ada. Mantan pengurusi PKK yang pengalpah itu Pak Usut dan juga timbalan tu pun sama juga, masih orang sama juga. Dah untuk gerak kerja untuk PRU akan datang lah. PRU akan datang ni dalam 2 tahun lagi lah kalau ikut tempoh dia dah. Ikut tempoh mata kat 2027 lah PRU untuk Parlimen. Dekat Parlimen lah. Jadi 2027 pilihan raya lah. Panjang pula cerita pasal tu. Tapi gitulah antara agenda mesyuarat malam tadi. Lepas tu saya pun lepas selesai mesyuarat tu biasalah saya minum. Tapi kena 3 kali makan lah. Ada jamu pula lepas tu. Saya pun sehingga lepas tu juga minum ke Dafikri. Lepas tu saya tak balik dah. Dah pukul 12 itu lebih kurang. Tidur pula lewat juga lah malam. Nak boleh kerja negara. Tapi ajak nak tidak apa. Lagi tu orang ngarut gitu. Ada 3 pukul 3 tu lah. Dah ada pukul 3 pagi lah tidur tu. Bangun awal lah saya. Bangun dah pukul 7. Awak masih dikira awal lagi lah pasal 7.30 7.25 tu habis subuh dah. Lepas mandi semai subuh tu kemudian tak ada kerja apa ni, kamu tidur balik tidur pula pada pukul lepas semaya tu pukul 7.40 tu sama tidur balik. Bangun pula dah ada pukul 1 pula. Pukul 1 bangun. Lepas tu tak tidur lah. Lepas tu duduk main internet duduk main Facebook gitu. Duduk main tak ada pergi mana-mana. Lepas tu pas main lahu tadi dalam pukul 3 ni. So ngata pula kabar jenera tidur pula. Bangun pula dalam pukul 5.34 ni. Bangun. Lepas tu bangun tu terus mandi.
terus buat video ni. Ni nak semaya asal ni, lepas baru buat video ni. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.